pergi cari Abang Budin kamu tu? Usop, marilah sini. Aisyah, potong betul lah mak aku ni. Baru nak relax sikit, ada dah kena buat kerja pula. Abang Budin ni pun satu. Kalau menyusahkan orang, cukup terror. Nanti aku nak bagi dia peta kampung ni. Boleh dia balik jalan ke rumah ni. Usop? Oh, Usop. Tolonglah pergi cari Abang Budin kamu tu. Mak ada kerja sikit nak buat. Kejap lagi abang kamu balik. Boleh kita makan sekali? Kejap lagi Abang Budin mesti baliknya, mak. Ish, degil betul budak ni. Pergilah tolong cari kejap. Ada upah ke tak ada ni? Cuba buat kerja tu dengan ikhlas. Tak elok kita minta upah kalau menolong orang, tau. Untuk aktiviti kita hari ini, tuan-tuan semua diminta memberi kerjasama kepada saya yang Arif dan Saksama ini. Cepatlah, Sing. Aku dah tak sabar dah ni. Tolong bersabar, wahai Jidul. Acara kita ini memerlukan konsentrasi yang amat mendalam sekali. Kau ni banyak cerita lah, Sing. Kita kan nak pelumba. Pasal apa pula nak konsentrate ni? Lasah aja lah. Janji siapa sampai dulu kat pokok bawah tepi jalan tu, dia menang. Memang betul tu, Abu. Tapi kau mesti ingat siapa yang kalah belanja minum ais kepal tau. Itu no problem, Hakim. Okeylah. Lebih baik kita berhenti percakapan kita dan memulakan pertandingan taraf Olimpik ini. Bersedia semua? Ya. Sampai bawah pokok sana tu. Mana pula Abang Budin ni? Puas dah aku cari ni. Ini sekarang kalau lambat sampai rumah, mak mesti marah aku punya. Nasib baik dia tu Abang Budin. Kalau tak, dah lama aku cepuk dia. Suara siapa pula tu? Lain macam je. Alamak, Sing, jaga tu pokok, Sing. Itulah nak tunjuk terror sangat. Mak, matilah kita, Don. Oi, korang ada nampak Abang Budin tak? Aku dah puas cari ni. Apalah kau ni, Usop? Kau dah nampak tak kami menjumpai satu pelanggaran yang amat dahsyat sekali di muka bumi ini? Tak ada kesian kah? Yelah, aku tanya aja kalau korang ada nampak dia. Manalah aku tahu. Kan dia itu abang kau. Tanyalah sama dia mana dia pergi. Apa dia mau tanya sama aku? Esok, kau dah nampak dah kami punya stand tadi? Ada kayak macam itu punya Hollywood punya filem kan? Macam nangka busuk tergolek adalah. Korang semua ni tak pakar lagi dalam sukan gelongso ni. Sob, kau ni sebenarnya datang dari mana? Heboh je nampak. Aku nak cari Abang Budin lah. Lagi-lagi Abang Budin. Tak ada orang lain kau mau cari. Yelah, sekarang aku tak cari dia, sekarang mak aku marah pula. Okey. Aku paham. Usop, semalam kau janji mau main papan gelongso sama-sama. Apa sebab kau tak datang? Alah, relax kat rumah lah, Kim. Apa kau buat kat rumah, Sob? Buat peta kat bantal ke? Ke situ pula. Aku baca komik dinosaur. Komik dinosaur? Uyo. Best tu. Boleh aku pinjam komik tu, Sob? Lepas kau, aku pula, Idol. Tak ada masa aku nak bagi kau pinjam. Korang ni bukannya reti nak pulang balik. Buat harta terus. Kesian aku tengok papan gelongso ni. Macam mana korang bawa dia sampai boleh accident ni? Macam lah kau fikir dia sangat. Mestilah. Kau memang terror dalam segala bidang pun. Dengkilah tu. Mari aku tunjukkan macam mana seorang profesional mengendalikan acara yang bertaraf profesional. Tengok ni. Kena ada gaya, confident. Barulah boleh meluncur dengan begitu rapi sekali. Korang ni lain kali belajarlah dulu. Wahai Usop, kan kau kata tadi mau cari Abang Budin. Apa pasal kau sibuk pula main itu gelonsor papan?
Relax lah, Sing. Aku nak tunjukkan korang macam mana. Apa ni? Woi, apa pasal papan ni gerak-gerak ni, woi. Tolong aku, Sing, cepat Sing. Kita mesti tolong Usop sebelum apa-apa terjadi. Tapi tadi dia berkata, dia teror main itu potong longsor. Teror apa ke benda kalau macam tu? Cepat, kita tolong dia. Matilah aku, woi. Tolong Abu, woi. Oh, cepat sekarang, cepat. Tolong. Aku mempercepatkan diri aku lah ni, Abu. Masa tolong dia ni, Bu? Kan ke tadi dia tu berlagak sangat? Alah, balik-balik pun dia tu lah kawan kita. Matilah aku. Kemana sudah menghilang diri, wahai Usop? Adakah kau nampak dia, Abu? Ni aku tengah nak cari lah ni. Aku agak mesti dia dah hancur berkecai. Tengoklah keadaan papan gelongso ni, Habislah kita. Siapa mau jadi ketua kalau Usop tak ada? Abu, itu apakah yang bergerak-gerak selambat tu? Mana, Sing, mana? Tu dalam semak tu. Sanalah. Aduh, malangnya nasib aku hari ni. Itulah, aku ni bongkak sangat. Padan muka aku. Wahai Usop, tunggu kita orang datang tolong kau. Apa ke benda pula ni? Lain macam aja bentuknya. Agaknya ini mesti telur dinosaur ni. Aku akan mencatat sejarah. Aku akan jadi glamour, kaya raya. Aku telah menjumpai telur dinosaur. Usop, telur apa tu? Besarnya setelur itu. Aku telah menjumpai telur dinosaur. Aku akan jadi kaya. Aku akan menjadi kaya. Yahoo! Betul ke telur dinosaur ni, Sob? Macam mana pula kat negara kita ni boleh ada telur dinosaur? Macam tak percaya je. Wah, ini sudah bagus ni Usop. Tak payahlah kau kerja apabila sudah besar nanti. Bolehlah aku pun sekali menumpang kekayaan kau tu, wahai sahabatku. Lah Usop. Kita akan kongsikan kejayaan kita ni bersama-sama. Kita akan jadi manusia pertama di dunia yang menjumpai telur dinosaur yang masih hidup. Apa pula? Tak ada. Aku seorang aja yang jumpa telur ni. Asal pula aku nak share duit aku tu dengan korang? No way. Pasal hari ni dia sungguh belagak sekali, Sing. Mungkin sebab dia tak jumpa Abang Budin telah menjadikan dia seorang yang lupa dunia. Bagaimanakah perasaan saudara Usop setelah menjadi manusia pertama menjumpai telur dinosaur? Adakah saudara merasa bangga? Saya merasa sungguh bangga sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemberita yang telah menjadikan diri saya ni glamour. Untuk pengetahuan semua, saya akan menamakan dinosaur yang akan menetas ni nanti dengan satu nama komersial, iaitu Usoposaurus. Ya, begitulah saudara-saudara semua. Seperti kita dapat lihat, Usop Centurion telah menempuh sejarah yang begitu agung sekali. Sekarang, kita hanya tunggu dan lihat bagaimanakah rupa Usoposaurus ini. Tahniah sekali lagi buat Usop Centurion. Ya, di sini kita dapat lihat Usop Centurion, penemu telur dinosaur, dikerumuni oleh peminatnya dan bersama beliau artis terkenal. Saya akan membiayai satu pasukan cari gali fosil dinosaur yang akan dikuburkan di Malaysia ini. Untuk itu, saya akan dermakan sebanyak 8 juta kepada semua ahli pasukan itu. Untuk pengetahuan korang, masa tu duit aku dah macam bukit tingginya. Saya cakap dulu, kaya. Baguslah tu Usop. Tapi pasti kau bawa ini adalah telur dinosaur. Mungkin ini hanya batu kah, tai bintang kah, ataupun siput kah? Ini telur dinosaur lah, Sing. Kalau telur normal tu, mana ada saiz sebesar telur ni, Sing? Agak-agaknya bila telur ni boleh menentas, Sob? Yelah, Sob. Awak kena buat jagaan rapi, nanti jadi telur tembelang saja. Kan rugi tu. Ini apa korang buat kat belakang rumah ni? Korang main judi ke? Cubalah buat balik-balik rumah. Baca buku ke? Tolong mak bapak ke? Ini aja nak melepak je. Kita orang tak ada masa lah nak layan Abang Budin. Nanti aku jadi kaya tau. Aku dah jumpa telur dinosaur.
Telur dinosaur? Kau nak buat kelakar ke, Sob? Mana ada dinosaur lagi zaman kita ni? Tak percaya tak apa. Nanti aku kaya. Jangan nak dekat-dekat dengan aku pula. Apa pasal? Kau nak jual ke telur tu? Yelah, nanti bila dia dah menetas, aku akan jualkan pada National Geographic, ke museum negara ke, Persatuan Bulan Sabit Merah ke. Harganya tentu mahal kan, Sob? Kalau puluh-puluh ribu tu tak main lah kan, Sob? Juta cakap lu. Tapi kau yakin ke diorang nak beli dinosaur tu nanti? Kang tak laku, Kang nanya je. Mesti dia orang beli punya, Dol. Kita bercerita tentang dinosaur ni, Dol. Dinosaur. Kalau macam tu, Sob, malam ni kau datang ofis aku. Kita berbincang, okey? Kau gila ke apa? Kacau pada tu. Ni dah kira bisnes baik ni. Silap gaya aku boleh jadi jutawan yang agung ni. Kalau betul kiraan aku ni, aku perlukan modal sebanyak RM40 untuk membina sangkar telur tu nanti. Tak apa, aku boleh pakai duit tabung aku. Abang Budin, Ha, Usop rakan kongsi aku. Sila masuk, sila masuk. sejak bila pula Usop jadi rakan kongsi ni? Tak ada buat black and white pun. Abang Budin keluarkan modal, Sob. Engkau, kalau nak join, kena keluar duit. Baru boleh jadi rakan kongsi. Betul tak? Lepas tu, barulah buat black and white. Ya, Usop ada bawa RM15 ni. Dah cukup lah tu kan? Bukannya nak buat apa kan? Aku dah kira dah. Modal kita sebanyak RM50. RM50? Banyak juga ya Abang Budin. Yelah, nak buat sangkar. Makanan dia lagi. Nak beli lampu lagi. Kau ingat sikit je. Yelah, Usop faham. Nah, ambil duit ni. Ini semua duit tabung aku tau. Ada semua Usop pakai. Usop jangan risau. Nanti kita jadi kaya. Percayalah. Semoga kita cepat kaya, partner. Ya, semoga kita cepat kaya. Au! Au! Baik, balik kampung lah. Dah habis habis nak menyala. Dah seminggu sejak dia jumpa telur tu, langsung tak nampak batang hidung dia. Sibuk sangat lah tu. Tantah, dah menetas agaknya telur dinosaur dia tu. Hei, apa di belakang kita ni, Dol? Ha? Dinosaur lah. Matilah kita. Mana korang mau lari ya? Aku tak makan pagi begini. Yo. Jaga bila aku sikit. Tu kawan-kawan aku tu. Jangan makan diorang. Tak baik. Nanti aku marah. Dari sini, weh. Aku nak datang sana. Lah, aku ada hadiah untuk engkau ni. Ni. Aku ada tulang untuk engkau makan. Alright tak? Alright, kan? Ha, pergi ambil tulang. Tulang satu. Wah, banyak baiklah itu dinosaur, Usop. Seperti binatang peliharaan pula aku tengok. Memang dia binatang peliharaan aku, Sing. Joe tu sejenis spesies Tyrannosaurus Rex. Dia tu suka makan daging. Tapi aku dah ajar dia makan tulang je. Aku pergi sekolah. Dia lah yang simpan ke aku. Banyak memori indah aku dan Joe tu. Aku abadikan bersama dalam satu episod persahabatan yang begitu asyik sekali. Wahai, Usop. Bawalah, Usop. Apa tidur saja? Tidak puas kau tidur satu malam? Tidur saja wong kau punya kerja. Lah, aku mimpi lagi. Bila korang sampai ni? Sudah lama lah, Usop. Tak ada, aku tengah tunggu Abang Budin siapkan sangkar telur tu. Dah lama sangat, aku landing dulu dah. Itu sangkar sudah siap lah, Usop. Dah siap?
cepat betul Abang Budin buat kerja. Alah, Sob. Duit nak masuk. Mestilah kena cepat-cepat. Tapi aku nak tanya sikit lah, Sob. Kita orang ni ada share ke dalam projek kau ni? Haa, Sob. Takkan tak ada apa-apa kot. Kan kita dah tahu lama. Takkan dah lupa member. Relax Nanti aku belanja korang makan ais kepal banyak mana yang korang larat. Ais kepal kah saja Usop? Kereta BMW tak ada kah? Janganlah ini macam Usop. Nantilah aku sebagai ungku punya bendara kah? Bukan bendara lah, si. Bendari. Apakah kau ni kedekut sangat, Sob? Tak sangka pula aku perangai macam ni. Ha. Tengok sini semua. Jangan bising-bising. Dinosaur ni akan aku namakan Usop Sorodin. Dinosaur yang pertama di Malaysia. Nama itu adalah hasil gabungan nama aku dan nama partner aku, iaitu Usop. Inilah sangkar yang akan menempa sejarah tu. Dalam masa beberapa hari lagi, dia akan menetas. So, untuk yang lain-lain tu, korang tak ada share dalam projek kami ni. Sorry, Oh, banyak sombong lah Abang Budin. Dapat. Ada ubi ada 11. Ada gigi aku balas. Biarkan diorang dengan projek diorang tu, si. Kita tak payah masuk campur. Kedekut sangat lah tu. Jealous pula. Janganlah macam tu. Korang nanti tumpang glamour je, udahlah. Usop, aku dah catatkan segala konten yang kita akan jualkan dinosaur tu nanti. Berapa keuntungan yang akan kita dapat nanti Abang Budin? Aku minta ungku orang punya bisnes lingkuplah andanya. Jangan dengki. Kita akan jualkan anak dinosaur tu dengan harga 40 juta. Setuju? 40 juta? Banyaknya. Seronok juga hidup di zaman batu. Relax je fikiran. Tak ada masalah langsung. Usop, mana engkau ni Siapa pula panggil nama aku tu? Bob, Absal. Dia mengamuk, Sob. Dia kata dia nak makan engkau. Baik engkau cepat, Sob, sebelum apa-apa terjadi. Kenapa pula dengan dia tu? Dia tak puas hati dengan aku ke? Kan ke dia tu baik dengan aku? Asal tak puas hati pula? Aku tak tahu. Dia kata suruh aku bawa engkau jumpa dia. Tu dia. Oh, dia nak tunjuk kurang ajar dengan aku lah tu. Usop, aku nak engkau tahu aku nak boleh gila. Akan tolak aja tahu. Kali ni aku nak makan daging pula. Dan yang best, aku nak makan daging kau. Tulang-tulang yang kau bagi aku tu semuanya tak bahagian. Tapi kan kita ni kawan baik. Asal pula kau nak makan aku? Kawan tu memanglah. Tapi aku ni binatang. Engkau tu manusia. Mana boleh sama? Aku telah dijadikan untuk makan daging. Kau kena respect aku punya habitat tu tak? Sekarang bersedialah untuk dimakan. Tak apa, Sob. Biar aku lawan dia. Oi, jangan gaduh, oi. Jangan gaduh, oi. Tak baik, jangan gaduh. Jangan gaduh, Jo. So, woi, bangunlah. Aku bermimpi lagi. Asyik-asyik mimpi aja kerja aku ni. Sob! Afsal tak tu? Bangunlah, Sob! Afsal ni Abu, Dul. Kau orang kena culik ke? Tu pula nak culik. Cepat! Bang Budin panggil. Dia kata telur tu dah nak menetas. Cepatlah, Sob. Hei, apa lagi yang korang buat tu? Mel sini. Wah, nanti kaya lah kau esok. Cepatlah, jangan lepaskan detik bersejarah ni. Yelah, aku nak turun lah ni. Saat yang dinantikan telah tiba, tuan-tuan. Pagi yang bersejarah ini akan mencatat segala-galanya. Dah tak sabar lagi dah aku nak jadi kaya ni. Mana Usop tu? Sekejap lagi turun lah tu. Dah bergerak-gerak dah tu.
Tak sabar aku. Abang Udin, kalau ini dinosaur keluar terus makan Abang Udin macam mana? Gigi dia pun belum tumbuh lagi lah, Sing. Apa pula lah aktiviti budak-budak ni? Macam-macam hal. Tu apa pula yang bersangka-sangka pula tu? Abang Udin, macam mana dengan progres projek kita? Ni dah nak menetas dah ni, Sok. Cepat tengok, cepat. Yahoo! Nanti kita akan jadi kaya. Yahoo! Selamat kaya, selamat kaya. Woi, senyap-senyap semua. Masanya dah tiba. Udin, apa kau buat dengan anak biawak tu? Lepaskan dia balik. Kesian Abah tengok. Lepaskan dia. Apa, Bah? Anak biawak? Bukanlah, ini telur dinosaur. Ini bukannya telur biawak. Abah tahulah. Abah dah lama hidup. Tu namanya biawak meriam. Memanglah telur dia besar. Dah. Abah tak nak kamu bela anak biawak tu. Abah nak kamu lepaskan balik. Jangan banyak cerita lagi. Biawak meriam? I see. Habislah duit aku macam ni. Rugi aku. Rugi RM40 lah macam ni. Kis, tak guna. Buang masa je. Usap Saradin. Dinosaur. Biawak meriam. 40 juta. Lah, nak kaya cepat. Jual lah anak biawak tu. Mesti larisnya. Sakitnya perut aku ketawa. Ni semua kau ni pasal, Sok. Jaga kau, Sok. Idea kau tu semua tak boleh pakai. Mari sini kau. Alah, relax lah, Abang Udin. Daripada otak kau. Alah, kita jual lah anak biawak ni. Cover balik modal Abang Udin tu. Aku pun rugi juga. Siapa yang nak beli anak biawak tu, ha? Tak ada Alah, nilai satu relax lah, sen Abang pun. Udin. Kau tahu Kan Abang tak? Udin, Rock. Rock mana boleh marah-marah. Rock! Mari aku rock kepala kau tu. Kau bayar balik RM40 aku. Mari sini kau.